Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini kita nak borak santai tapi penuh manfaat tentang satu waktu istimewa dalam Islam, iaitu Hari Tasyrik. Mungkin ada yang dah biasa dengar pasal Hari Tasyrik, tapi ramai juga yang kurang faham kenapa hari-hari ini sangat penting dan kenapa Allah janjikan pahala berganda. Apa itu Hari Tasyrik? Hari Tasyrik adalah hari ke-11, 12 dan 13 dalam bulan Zulhijjah. 3 hari selepas Aidiladha. Dalam tempoh ni, setiap amal kebaikan yang kita buat akan diberi ganjaran berlipat kali ganda oleh Allah. Kita ambil contoh macam baca Al-Quran, solat sunat, berzikir, bersedekah dan macam-macam lagi ibadah kecil pun boleh dapat pahala besar. Tapi, kenapa ramai yang tak dapat manfaat sebenar dari Hari Tasyrik ni? Sebab paling utama ialah niat kita. Kita kena ingat, walaupun kita buat macam-macam amalan, kalau niat kita tak betul, tak ikhlas, pahala tu mungkin tak sampai atau kurang berkat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau kita buat amal sebab nak tunjuk dekat orang, sebab ikut-ikut kawan atau sebab kena buat sahaja, sebenarnya itu bukan amalan ikhlas dan pahala mungkin kurang. Kalau buat kerana Allah, pahala berganda menanti. Macam mana nak pastikan niat kita betul? Mudah je. Setiap kali kita buat sesuatu ibadah, ingat dan ulang dalam hati. Saya buat ni sebab Allah untuk cari redanya, bukan sebab apa-apa lain. Niat macam ni kena sentiasa diperbaharui supaya kita kekal istiqamah. Hari Tasyrik bukan cuma masa untuk buat ibadah tertentu sahaja. Hari Tasyrik juga masa yang sangat sesuai untuk kita perbanyakkan doa dan zikir. Kita boleh minta ampun pada Allah, pohon keampunan, mintalah hajat baik dunia akhirat. Ini masa terbaik sebab Allah suka orang yang dekat dan mengingatinya. Kalau korang rasa susah nak fokus buat banyak ibadah, mulakan dengan perkara mudah. Contohnya, baca doa pendek, zikir, subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Sambil buat kerja, ulang-ulang zikir ni. Ini pun termasuk amal ibadah dan dapat pahala berganda. Ada satu lagi yang ramai orang lupa masa Hari Tasyrik, yakni tentang berkorban. Dalam konteks Hari Tasyrik, berkorban tak semestinya hanya bab sembelihan haiwan, tapi juga korbankan masa kita untuk beribadah, korbankan sifat malas, korbankan kebiasaan buruk yang selama ni kita buat. Kalau kita betul-betul nak manfaatkan Hari Tasyrik, kita kena berani buat perubahan positif dalam diri. Contohnya, kalau sebelum ni selalu malas solat sunat, cuba tambahkan solat sunat dalam 3 hari ni. Kalau selalu kurang membaca Al-Quran, mulakan dengan beberapa ayat setiap hari. Ini juga salah satu bentuk pengorbanan diri yang sangat disukai Allah. Sekarang saya nak kongsi satu kisah mudah yang boleh buat kita lebih faham. Bayangkan ada seorang pelajar yang memang sibuk dengan kelas dan kerja. Bila tiba Hari Tasyrik, dia rasa nak beribadah tapi badan penat sangat. Tapi dia cuba korbankan masa rehat dia untuk bangun solat sunat, baca sedikit Al-Quran walaupun cuma 5 minit. Dia buat dengan niat sebab Allah. Walaupun kecil, amalan ni sangat bermakna dan pahalanya berganda. Ini bukti, bukan banyaknya amalan yang penting, tapi keikhlasan dan usaha kita nak dekat dengan Allah yang paling utama. Satu lagi pesanan penting, jangan lupa untuk jaga konsistensi. Hari Tasyrik cuma 3 hari je. Tapi amal kita kena diteruskan setiap hari. Kalau amal hanya masa ni sahaja dan lepas tu kita kembali lalai, itu kurang berkat. Kalau boleh, jadikan Hari Tasyrik ini sebagai titik permulaan untuk ubah diri ke arah yang lebih baik. Jadikan amalan dan niat ikhlas sebagai amalan harian. Kalau konsisten, insya-Allah kita akan dapat pahala dan keberkatan yang berpanjangan. Kesimpulannya, pahala berganda di Hari Tasyrik ni memang rezeki besar dari Allah. Tapi kalau kita tak perbetulkan niat, tak ikhlas atau tak manfaatkan masa ni dengan baik, kita mungkin rugi sebab peluang ni tak datang selalu. Jadi, jom sama-sama kita perbetulkan niat, tambahkan amal dan korbankan segala yang Allah suka supaya kita dapat pahala berganda dan redanya. Semoga tazkirah ringkas ni dapat beri semangat dan panduan untuk kita manfaatkan Hari Tasyrik dengan sebaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.